Bagi warga tua yang masih sihat akal dia, waras akalnya tapi lemah fizikalnya, tidak wajib puasa bagi mereka ni jika dia tu mempunyai sakit yang menyusahkan dia untuk berpuasa, seperti gastrik, ataupun sakit yang mana kalau dia berpuasa takut mudarat, seperti mana golongan warga tua yang gulanya, kalau dia puasa gula dia tu akan cenderung untuk rendah, sehingga dengan itu berisikokan dia untuk pingsan, mabuk dan sebagainya. Ataupun orang tua yang punya tekanan darah rendah kan, sehingga kalau dia puasa tu boleh menyebabkan dia tu mudah mabuk dan jatuh, kemudian akan jatuh kan. Atau kalau dia berpuasa akan melambatkan kesembuhan pada sakit yang dia ada. Ataupun dia tu mempunyai penyakit yang perlu makan ubat, dan ubat itu tidak boleh diubah jadualnya atas nasihat doktor. Kemudian kat sini ialah bagi setiap warga tua kalau tak berpuasa adalah untuk mengikut nasihat doktor. Tak kira doktor Muslim atau doktor bukan Muslim, maka orang tua yang tak boleh puasa, bagaimana hukum puasa dia yang dia tinggalkan? Jawabnya ialah, kalau dia tu seorang tua yang memang sakit kronik dan keadaan dia tak boleh puasa tu berpanjangan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun pun dia seperti itu juga, maka hukum bagi dia ialah boleh, tidak perlu dia qada puasa dia. Maka dengan itu pendapat yang sesuai ialah untuk kita mengatakan bahawa tidak wajib bagi dia mengqada puasa dia, yang wajib bagi dia hanyalah untuk bayar fidyah saja. Maka orang tua yang seperti ini tiap tahun kalau dia tak boleh nak berpuasa, bayarkan fidyah saja untuk 30 hari ikut harga nilai fidyah yang ditetapkan oleh MUIS dan dibayarkan untuk